Ikut penasihat SD4 Tun Mahathir, PAS takkan mampu membentuk kerajaan persekutuan secara bersendirian jika tidak dibantu oleh parti atau sekutunya yang lain. Walaupun sudah bersama bersatu di PRU 15, PAS masih belum mampu untuk mengambil alih Putrajaya. Sebab itulah nampak PAS beria-ia memujuk UMNO untuk bersama PAS. Alhamdulillah, selepas PRU 15, UMNO mengambil sikap yang bijak dengan menyertai kerajaan perpaduan. Semasa pemerintahan Perikatan Nasional dahulu, kedua-dua Perdana Menteri sekarang ini sedang disyaki mengaut keuntungan berjuta-juta ringgit. Dan hingga sekarang ini, menantu Muhyiddin takut untuk balik ke Malaysia akibat terlalu banyak menyakau duit agaknya.